Rumah ni asalnya perjanjian 6 bulan, tapi pihak NH Ivory Home menyiapkannya dalam tempoh 4 bulan sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azli bin Abdul Rahman dan ini isteri saya. Saya Hasmah binti Muhammad Hajar. Saya seorang pesara, tidak bekerja lagi lah. Kalau isteri saya suri rumah sepenuh masa. Saya berasal dari Kelang dan isteri saya berasal dari Tulu Intan, Perak. Kami mengenali syarikat NH Ivory Home ni melalui adik ipar saya lah. Dia perkenalkan kepada kami melalui media sosial TikTok lah, dan kemudian kami pun survey dekat TikTok dan kami cari juga dekat Facebook. Saya memilih NH Ivory Home ni, yang pertamanya dia dekat Tulu Intan dengan pejabat NH Ivory Home dekat Seri Skandar, jadi memudahkan kami dan juga memudahkan syarikat Ivory Home untuk berurusan lah. Yang keduanya reka bentuk. Selepas melihat reka bentuk daripada NH Ivory Home tu, kami berpuas hati lah dengan reka bentuk yang ada untuk diadaptasikan ke rumah kami ni. Dan keduanya harga yang mampu milik lah. So bajet kami memang apa yang kami hendaki lah, dan dapatlah kami rumah dengan harga yang kami inginkan. Untuk desain rumah ni, kita ada berbincang dengan pihak NH Ivory Home, segala spesifikasi desain dia, apa yang kita nak, memang inilah yang ada di belakang sekarang ni. Memberi kami idea, maklumat yang sangat detail, senang faham lah, dan apa yang kami nak tu dia boleh saja yang sesuai. Pas kita memeterai perjanjian dan kami follow up lah progres di tapak rumah kami, dan setiap bulan kami akan datang untuk memantau jugalah. Jika ditanya pasal perasaan, of course lah kami gembira lah kan dengan rumah yang kami impikan selama ini setelah penat bekerja kan. So jadi inilah hasilnya. Sangat teruja, puas hati, gembira lah sebab di kampung sendiri kan, lagi dengan NH Ivory Home telah merealisasikan impian kami. Terima kasih NH Ivory Home. Nilai rumah ni kalau kita tengok kat belakang tu, dengan keluasan 1,188 lah lebih kurang keluasannya macam tu, dengan harga bawah 200,000. Of course lah saya memang puas hati sangat lah dengan apa yang NH Ivory Home berikan kepada kami. Okay, alhamdulillah. Pembayaran rumah ini adalah melalui duit KWSP saya, di mana kami membayar mengikut fasa berperingkat. Secara berperingkat. Maknanya setiap kali habis fasa tu kita akan bayar sehinggalah rumah siap untuk bayaran yang terakhir. Jadi tak adalah kami rasa beban sebab bayar secara berperingkat kan, bukan bayar sekali banyak sekali. Jadi memudahkanlah. Syukur alhamdulillah. Rumah ni asalnya perjanjian 6 bulan, tapi pihak NH Ivory Home menyiapkannya dalam tempoh 4 bulan sahaja. Perasaan kami sangat gembira lah. Lebih-lebih lagi rumah ini siap penuhnya minggu pertama bulan puasa ni, dan insyaAllah kami akan gunakannya pada hari raya tahun 2025 ni lah, insyaAllah. Raya tahun ni begitu bermakna lah buat kami. Bahagian reka bentuk rumah saya, of course saya paling suka yang bahagian depan tu lah. So dia nampak macam modern sikit pula kan, and then disapukan pula dengan cat warna putih kan. So jadi saya memang berpuas hati lah dekat bahagian depan tu. Memang design dia nampak moden dekat depan tu. Sebenarnya kiri kanan belakang semua moden, tapi saya lebih suka bahagian depan. Dan bahagian dalam pun menarik, kemas. Memang puas hati lah dengan apa yang disiapkan. Daripada mula sampai terbinanya rumah ni, so saya dengan harganya, saya memang mengesyorkan lah kepada sesiapa yang berminat untuk membuat rumah di atas tanah sendiri, carilah NH Ivory Home. InsyaAllah berbaloi. Saya boleh bagikan NH Ivory Home 8.9 bintang lah daripada 10.